Inilah rupa dina-dina emas dan juga barang-barang kemas yang ramai peniaga jual semata-mata nak pusing modal bisnes. Nampak tak, bentuk dia pun dah hilang, dah jadi macam cendol. Emas-emas ni memang cepat cair, tak sampai pun 10 minit. Kemudian kita tuang serbuk putih ni nak elakkan partikel-partikel emas ni berterabur dan melekat dalam mangkuk lebu. Lepas kita kacau-kacau emas yang cair ni sampai kurang likat, kemudian kita panaskan dulu acuan. Kalau tak dia meletup sebab ada sebarang lembapan air. Hati-hati tau bila nak tuang, suhu dia memang panas, lebih dari 1000 darjah Celsius. Dalam bekas acuan ni kita letak siap-siap minyak hitam fully sintetik. So inilah hasil emas-emas yang kita dah lebur, dah jadi rupa jongkong emas. Yang hitam-hitam ni pula kesan serbuk putih tadi. Kan cantik bila kita dah cuci dengan asid mozaik. Kemudian kita basuh dengan sabun dan bilaskan jongkong emas ni dengan air. Jadi inilah emas-emas yang kakak, abang, makcik, pakcik dah jual. Sama-sama kita bantu dapat pusing modal berniaga. Kalau nak jual semula emas dengan mudah dan pantas, jemput datang ke semua cawangan kami Emas Faiz di Kedah dan Perlis. Kami beli semua jenis emas.